Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita masuk dalam topik yang baru, yaitu kemahiran merejam objek berbentuk rod. Siapa pernah dengar sukan rejam lembing? Oke, kalau ada bagus, kalau tidak hari ini kita belajar sama-sama. Oke, hari ini kita akan belajar kemahiran asas bagi salah satu acara olahraga, yaitu merejam lembing. Nah, itu gambar contoh untuk sukan rejam lembing. Mungkin ada yang pernah tengok, ada yang tidak kan? Oke. Dalam acara ini, atlet akan berlari, melakukan langkah silang sambil membawa objek berbentuk rod, yaitu lembing, yang dia pegang dalam gambar, dan merejam objek tersebut sejauh yang mungkin. Sukan rejam lembing ini, siapa rejam paling jauh, dia akan dikira sebagai pemenang. Seterusnya, terdapat beberapa cara untuk menggenggam lembing. Cara yang pertama adalah genggam Amerika, cara yang kedua genggam Finlandia, ataupun finish grip, dan genggam V. Semua cara ini ditentukan oleh atlet sendiri mengikut keselesaan. Dan fokus kita pada hari ini adalah teknik asas untuk merejam objek berbentuk rod. Ini adalah teknik asas. Terdapat beberapa teknik, yaitu teknik lari landas, rejaman, ada langkah silang, dan teknik ikut lajak. Kita akan lihat satu persatu teknik ini. Yang pertama adalah teknik lari landas. Dalam teknik ini, atlet perlu menggenggam objek berbentuk rod dengan kuat dan berada dalam kedudukan sedia. Macam dalam gambar itu. Dia genggam itu objek ataupun lembing pada aras kepala. Seterusnya, atlet akan berlari sambil memegang objek ataupun lembing itu pada aras kepala. Macam kita tengok dalam video dan gambar itu. Dia akan berlari dan pegang objek pada aras kepala. Seterusnya, tingkatkan kelajuan larian untuk mendapatkan daya pecutan secara terkawal. Dia lari dan meningkatkan kelajuan semasa larian. Macam dalam video yang kita tengok. Seterusnya, teknik rejaman. Apa yang berlaku dalam teknik ini adalah apabila daya pecutan terhasil daripada teknik lari landas tadi, badan akan berada dalam keadaan sedikit sisi untuk melakukan langkah silang. Maksudnya atlet dia akan sisihkan sedikit badan, ataupun kasih miring badan untuk melakukan langkah silang, dia bilang. Macam dalam video ini, badan dia sedikit sisihkan ataupun miring. Teknik langkah silang itu apa? Teknik langkah silang adalah kaki yang disilangkan langkah demi langkah. Macam dalam video kita tengok di atas dalam slide ini. Kita tengok kaki dia langkah dan bersilangkan, langkah demi langkah. Itu adalah teknik langkah silang. Seterusnya, langkah yang terakhir lebih besar supaya kuasa larian dapat dipindahkan kepada lembing. Maksudnya dalam video ini kita tengok langkah yang terakhir dia lebih besar kan? Fungsi dia adalah supaya atlet dapat memindahkan kuasa larian kepada lembing. Rotasi bahagian pinggang untuk menambahkan kuasa rejaman. Dalam video kita tengok pinggang dia kasih pusing pergi hadapan kan apabila merejam. Tengok tu anak panah. Itu adalah rotasi bahagian pinggang untuk menambahkan kuasa rejaman supaya lembing dia boleh pergi jauh. Yang terakhir adalah teknik ikut lajak. Apa yang berlaku adalah kaki akan mengikut lajak rejaman yang dilakukan. Maksudnya, kaki atlet di belakang ditarik ke hadapan ataupun melangkah ke hadapan setelah lembing dilepaskan. Kita tengok dalam video, kaki belakang dia pergi depan kan. Nah, itu adalah ikut lajak. Semasa atlet melakukan teknik ikut lajak ini, atlet perlu mengawal pergerakan dan stability badan. Selain itu, atlet akan memastikan kaki tidak memijak garisan. Maksudnya, semasa atlet melakukan ikut lajak, dia perlu kawal keseimbangan badan supaya dia tidak terpijak garisan. Macam dalam video. Seterusnya adalah aktiviti kendiri. Dalam aktiviti kendiri ini, murid-murid boleh merujuk buku teks pendidikan jasmani tahun 6 dalam muka surat 44 hingga 45. Di sana ada arahan aktiviti yang lebih jelas. Murid-murid boleh melakukan aktiviti ini di rumah dengan pengawasan ahli keluarga yang lebih dewasa. Karena kita baca panduan keselamatan, yaitu pastikan tidak sesiapa berada di kawasan sasaran semasa melakukan aktiviti merejam. Maksudnya jangan ada
orang di depan kita semasa kita merejam ataupun melepaskan objek. Oke, kita buang objek pergi hadapan. Seterusnya adalah langkah keselamatan yang kedua, elakkan penggunaan lembing yang sebenar atau objek yang tajam. Oke, jangan guna benda yang tajam semasa melakukan activity. Oke, kamu boleh guna benda macam kain yang digulung, oke, supaya dia jadi bentuk rod. Itu pun boleh, lebih lembut dan selamat. Kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar pemahiran asas untuk merejam objek yang berbentuk rod, oke, yaitu kemahiran asas sukan lembing, merejam lembing. Oke, dalam kemahiran ini ada beberapa teknik yang kita sudah belajar, yaitu lari landas, oke, rejaman, ada langkah silang, dan yang terakhir ikut lacak. Oke, ini semua boleh diaplikasikan dalam sukan lembing ataupun sukan merejam lembing. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.